Pas keluar airport Kaira kan. Lama tunggu beg. Lepas tu lama pula beratur. Okay, alhamdulillah semua okey. Selamat. Nanti kita akan terskisi kita. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Mesir. Waktu ni tak ingat jam berapa. Tapi daripada Dubai ke Mesir ni ambil masa dalam 4 jam setengah lah lebih kurang. Setelah 7 jam lama transit di Dubai, selamat juga kita di Mesir ni, alhamdulillah. Biar sambut kita tengok suasana di Mesir ni sangat-sangat berbeza ya. Berbanding kita berada di Dubai, kita tengok di Dubai suasananya bandar metropolitan. Namun di Mesir kita tengok ni suasana yang amat berbeza lah. Tengok orang Pak Arab ni serokoknya lagi, buat motor santai. Dan inilah tempat kita menginap sepanjang kita berada di Mesir ni. Dan tengok apa yang kita jumpa ni. Korang bayangkan macam ni lah lift di Mesir. Bukanlah macam lift dekat Malaysia ni. Tengok cik je lift dia, boleh muat 2 ke 3 orang. Dan uniknya lift ni pintu dalam dia tak ada. So dia gerak macam tu, nampak tanpa ada pintu dalam. So kita nampak lah lift tu bergerakan daripada dalam ke tingkat yang kita nak pergi ni lah. First time merasa naik lift Mesir. Okay, kita berehat dulu. Esok kita sambung misi kita, insya-Allah.